Ya, selamat datang lagi dalam channel saya Misfit. Dan hari ini tak ada berita baru yang melainkan berita tentang Najib Razak yang sebut mengenai nasi lemak anak dara ya. Jadi hari ni saya tak tahan lagi, jadi saya nak buat video lah ni. Video ni ada mengenai video saya dalam 3-4 bulan lepas. Dah lupa lah, lama lah video ni. Mengenai budak WeChat, pembongkaran saya mengenai budak WeChat, budak Batak hot dan sebagainya ya. Jadi hari ni, bukan hari ni lah, dah 3 minggu dah video tu diserang ya. Dan dapat banyak dislike sebabkan budak Batak hot ni panggil kawan-kawan dia serang video tu. Jadi dia sebarkan bahawa saya ni merosakkan nama dia macam-macam. Memang saya cuma mempromosikan dia. Okey, Batak hot macam tu lah. Jadi dia orang dah kutuk saya macam-macam. Dia kata saya ni mak drag, mak jack dan sebagainya. Okey, saya terima semua tu memang. Tapi depan kamera saya tak perlu mandi ke apa ke, tak perlu sebab saya tak Batak hot, saya tak perlu nampak handsome depan kamera. Jadi sebab itulah saya tak pakai makeup dan sebagainya. Dan saya masa rakam video tu saya tak mandi pun. Tak mandi. Dah lah tak mandi, 2 hari tak tidur. Jadi anda boleh tengok video tu. Dan anda boleh tengok komen-komen budak WeChat ni Dan salah seorang pada budak WeChat yang ada dalam video tu telah hantar buat video mengenai saya mengutuk saya pula. Video balasan. Okey, jadi jom kita tengok video tu. Okey, okey, inilah video yang kita baru ni. Ini sebab video lihat lah bang. Ya, tengok video ni. Apa video ni? Jadi dia letak gambar saya. Dia nak zoom lagi gambar saya. Handsome sangat ke saya ni? Memang saya handsome. Tapi masa tu tak mandi bro. Biasalah, bukan hot kan. Ya, bukan dikutuk. Geng budak-budak WeChat hentam aku betul-betul. Aku rasa sakit hati lah. Bodoh betul. Ramai puji je. Hater, what the fuck? Hater mengeja pun tak pandai. Aduh, kena maki memang lah. Okey. Aduh, hak Putra hak milik video babi je. Saya babi. Dia kata saya babi. Tak kisah pun. Dia lagi video lah. Kau hater, ya Allah. Jadi begitulah realiti budak WeChat ya. Nak jadi hater, mati masuk kubur. So, reaksi saya adalah hater. H-A-T-E-R. Dek, belajar dulu dek. Belajar Inggeris dek. H-A-T-E-R, hater. Ataupun H-E-A-T-E-R. Ataupun J-K-W-Z-C. Itu baru ejaan yang betul untuk hater ya. Bukan hater, hater. Tu Inggeris. Belajar dulu Inggeris. Tapi budak-budak ni Batak sangat jadi Astaghfirullahaladzim. So, jadi saya sebenarnya dah tak nak dah buat video-video maki-maki orang, hina-hina orang ni sebenarnya. Tapi lepas dia orang serang YouTube saya 2-3 kali. Bukan 2-3 kali lah, ada banyak kali dia serang semua video saya. Jadi dia dislike semua video saya. Geng-geng dia lah. Geng-geng peminat Papa Hot ni. Kononnya hot, Papa Hot ya. Jadi anda boleh add Papa Hot tu. Dia dah letak ID WeChat dia tu. Anda boleh add situ je. Kita bagi dia hot, sokonglah dia. Jadikan dia sebagai idola ya. Jadikan dia memang hot. Jadi saya tak mampu nak lawan dia. Dia ramai sangat peminat. Saya memang tak ada peminat sebab rupa saya memang macam ni. Rupa hodoh, rupa isak gam. Jadi kalau make up macam mana pun depan kamera,
tak akan jadi cantik, akan jadi lawa. Jadi okey, sokonglah Papa Hak ni, Papa Hak. Jadi anda boleh add WeChat dia, Facebook dia, sokong dia. Dan saya minta maaf kepada Papa Hak. Saya minta maaf sangat kepada Papa Hak ni sebab buat video pembongkaran ni. Maaf ya Papa Hak, saya takut sangat. Saya tahu Papa Hak ni boleh bunuh saya. Papa Hak ni orang yang amat terkenal dan saya mungkin diancam kematian. Okey, jadi setakat itu sahaja video saya. Terima kasih kerana melihat jika sampai ke part ni lah. Jadi jika anda suka video ini, like, komen, subscribe dan sekali lagi bye bye. Dan saya faham perasaan Ukasha Sendru kerana saya kena kecam dengan teruk ya. Saya kena kecam dengan teruk dan video ni juga mungkin kena kecam dengan teruk sekali lagi ya. Jadi saya agak kesian kena